Saya ada sakit resdung, lemah, letih, anxiety. Pendengaran saya pula kacau. Saya kat rumah sama suami saya tak tahu nak cakap apa. Dia sampai bergaduh dengan saya. Dia kata boleh sabar tak? Memang macam orang gila saya. Nak pergi surau saya tak berani. Sebab apa? Saya tak dengar apa kubah yang cakap. Bila saya join Ibnu Sina ni, saya makan ni, saya rasa macam saya lega lagi, tenang. Kira saya tenang. Banyak benda perubahan. Sebenarnya saya ni ada banyak penyakit. Lemah, letih, anxiety. Saya ada sakit resdung. Pendengaran saya pula kacau sebab saya sebelum ni memang masalah pendengaran sebelah kiri. Tapi saya pakai hearing aids tu kan selalu pakailah. Dia kacau pendengaran saya sampai berdesing. Saya dah buat perubatan juga, saya pergi pakar, banyak benda tak boleh. Dah beribu habis kan, buat MRI pasal telinga dengung. Lepas tu doktor cek tak ada ketumbuhan, tak ada apa. Tapi dia kata mungkin hearing aids awak pakai tu. Tapi sampai sekarang pun tak boleh nak buat apa dok. Memang macam orang gila saya. Saya kat rumah sama suami saya tak tahu nak cakap apa. Dia sampai bergaduh dengan saya. Dia kata boleh sabar tak? Boleh sabar tak? Ada masa dia dengung. Masa tu, ya Allah, saya kata nak tidur tak boleh, nak apa tak boleh. Nak mandi pun saya rasa macam saya lemas. Dulu saya kerja pergi surau dengan suami. Sejak saya kena penyakit ni, nak pergi surau saya tak berani. Sebab apa? Saya tak dengar apa kubah yang cakap. Kadang-kadang semayang, saya dah sujud, nak bangun, saya tak bangun. Sebab saya ingat, bila nak bangun ni? Sebab saya tak dengar kan. Itu yang saya kadang-kadang kawan saya, dia nampak saya dia gini-gini je lah. Macam dia takut saya tak dengar kan. Tiba-tiba cakap suami, buat sementara waktu ni, biar saya terus pergi dulu surau lah. Cakap dengan kawan saya beritahu, saya masalah pendengaran sekarang ni susah dan ditunggu saya dah sihat insya-Allah. Satu, saya pun buat pinggang masalah juga. Lepas balik pada haji, tiba-tiba cek doktor kata stage 3. Macam-macam jugalah yang lain tu. Sampai saya mula dah give up. Kata suami saya, cuba jugalah mana yang boleh. Cuba yang ni. Lah saya tengok Ibnu Sina ni dah setahun dah saya tengok daripada website saya tengok. Tapi bila tengok yang ni, mula saya tak tahu apa benda yang kita nak buat kan. Saya ingat macam ubat biasa punya tak ada. Banyak benda yang kena buat dalam segi rohani, jasmani dan perubatan saintifik dan moden kan. Nampak beza dalam saya punya resdung saya. Saya punya sinus tu bertambah keluar. Rasa saya punya hidung tu daripada sempit, dia rasa macam luas dah. Bila saya join Ibnu Sina ni, saya makan ni, saya rasa macam saya lega lagi, tenang. Fikiran saya tenang. Nak buat kerja pun boleh. Tapi sedap satu saya nak cakap, dia cepat lawas. Badan saya ringan lah daripada berat, daripada 68 saya datang sini, dia turun sampai ke 61. Sekarang ni saya boleh lah walaupun kadang-kadang tapi boleh dengar. Alhamdulillah lah kata. Saya pun dah umur 60, nak masuk 64 kan. Kita tak tahu bila lagi akan Allah jemput. Kita nak jumpa dia pun biar keadaan kita sihat. Dapatlah kita berdoa banyak ke apa kan, bertaubat ke apa. Itu saya fikir tu. Saya sarankan mana yang rasa banyak penyakit tu atau lebih buat overhaul ni lah. Pada pendapat saya nampak rawatan ni memang bagus lah cara dia. Sebab dia buat A to Z lah. Penyakit daripada dulu yang kita tak nampak tu, dia boleh keluarkan. Kalau kita gunakan ubat-ubat lain, kita tak nampak dia keluar macam mana. Dia betul-betul overhaul lah, apa-apa semua dia buat. Harga tak penting, kita punya kesihatan yang paling penting. Kalau kita fikirkan harga, fikirkan duit,
duit tu tak lari ke mana kan. Macam kesihatan kau tak jaga, kita ada duit pun tak guna. Jadi the best thing, kita laburkan duit kita untuk kesihatan kita. Jadi bila kita sihat, kita boleh pergi mana-mana. Ni kalau kita tak sihat, duit ada tapi kita tak nak buat melaburkan, kita duduk rumah aje. Satu benda pun kita tak boleh nak buat. Kan? The best thing, saya kata Ibnu Sina baguslah. Sebab saya nampak banyak benda perubahan. Saya tengok kawan-kawan saya mana yang pergi Ibnu Sina pun nampak perubahan orang masing-masing semua sihat lah.